Janganlah korang letak diskaun 90%, masak saya nanti. Guys, saya tengah pening kepala lah sekarang ni guys. Saya tak tahu nak bagi diskaun berapa untuk PBKL akan datang nanti. 2 tahun lepas, kita dah bagi 30% diskaun. Tahun lepas, kita dah bagi buy 2 free 1 books. So, tahun ini, untuk PBKL 2025, korang rasa tentang kita perlu bagi korang berapa diskaun? Korang rasa berapa diskaun yang layak untuk kita bagi pada buku-buku tentang kita ni? Kita ada banyak buku baru dan kita ada juga buku untuk tahun ni dan kita ada juga buku lama-lama. Korang rasa semua buku ni kita perlu bagi berapa diskaun? Saya nak pandangan daripada korang sebab korang yang akan membeli buku-buku tentang kita nanti. Mungkin kita boleh bagi 30%, 20% atau 10%. Ataupun korang nak banyak lagi, korang cuba komen. Tapi tolonglah komen yang positif-positif sikit. Tunjukkan yang korang ni orang-orang yang membaca. Janganlah korang letak diskaun 90%, masak saya nanti. So nanti korang komen, okey, saya nak tahu berapa persen yang korang nak untuk PBKL akan datang tak lama lagi ni. Berapa persen yang korang nak untuk kita bagi dekat korang. Okey? Jangan lupa tau, kita jumpa pada PBKL akan datang.